Saudara tadi Dr. Mio ada sebut kerajaan Malaysia bawa masuk peninju Israel, saudara. Yang peninju ni pakcik tahu ke yang pakai seluar pendek tu? Yang dibawa masuk ni Israel. Dalam pasport orang Malaysia, negara yang dilarang Israel. Bila kita dilarang masuk Israel, orang Israel pun larang masuk Malaysia. Tapi apa kenyataan peninju Israel? Dia kata, saudara, dia diberi pas istimewa oleh menteri yang bernama Sabri Cik yang berbuih mulut tu, saudara. Dia diberi keistimewaan masuk Malaysia, saudara. Had tu Israel UMNO tak tentang. Mat Sabu sebut Mat Indra komunis. Punya buta tuli mimpin UMNO ni. Yang terang-terang bunuh orang Islam di Palestin, tak apa, dia nak tinju, apa salahnya? Tapi saudara, persoalan yang paling penting ialah di mana maruah kita sebagai pemimpin Islam. Najib pergi Mekah, betul lah kita doakan dia, wahai Perdana Menteriku, selamat pergi dan selamat pulang, semoga Rosmah bertudung kepala. Itu kita doa. Ini saudara. Tapi kita bercakap soal maruah. Sebab tu saudara, kita nyatakan bantahan sekeras-kerasnya kepada mereka. Nak buka boleh, tapi bukan dengan Israel. Sebab tu rakyat di bawah harus tahu apa yang sedang berlaku dalam senario politik sekarang. Kita nak berkata soal apa, saudara? Ekonomi. Najib Razak 7 hari bulan masuk parlimen, bentang bajet negara. Inilah bajet yang paling baik untuk rakyat Malaysia. Dia faham pada rakyat, saudara, Najib nak habiskan bajet 2012 berjumlah 2.8 bilion, saudara. Hak tu Najib nak ambilkan. 4 hari bulan Pakatan Rakyat bentang belanjawan. Berapa kita peruntuk untuk rakyat? Kita peruntukkan, saudara, 220 bilion, saudara. Ini bermakna Najib punya lebih tinggi daripada Pakatan Rakyat punya. Sebab kita ketiga Najib tak. Ini masalah dia, saudara. Najib kata, wahai warga emas, disebabkan saya ini prihatin kepada yang berada di kampung-kampung makcik-makcik 60 tahun ke atas, saya beri bonus mereka 50% tolak untuk bayar kos naik monorail dan juga kereta api. Orang Kopeng ada monorail ke, saudara? Najib turun baru ni naik bas. Naik bas yang mewah, saudara. Saya kata, Najib, kalau betul jiwamu bersama rakyat, naiklah bas yang nak letak lantai tu. Ini Zamri, tengok pemimpin kita Najib Razak naik bas yang mencerminkan rakyat di bawah. Sabar lagi dia tu. Hak ini, saudara. Dia umum dalam bajet tu konon kata nak jaga kebajikan rakyat. Apa yang dia jaga, saudara? Saya akan lihat bila saya beri 500 bonus kepada rakyat, rakyat akan mula memilih UMNO dan Barisan Nasional. Nanti orang ini, saudara, saya nak tanya berapa ramai orang di sini adalah pesara kerajaan. Cuba angkat kaki. Dia beri pada pesara kerajaan. Rumah maklum pesara kerajaan, rumah maksu petani kampung. Maksu dapat tak, saudara? Tentu pun Perdana Menteri tak ada fikir. Ini, saudara. Sebab tu kita kata bajet Najib ni bajet yang langsung tak munasabah. Kemudian dia umum apa lagi, saudara? Dia kata nak beri pada rakyat di bawah. Rakyat tengok, kita akan jaga kebajikan rakyat keseluruhan. Saudara, bajet belanjawan Pakatan Rakyat menegaskan apa, saudara? Saudara umur 60 tahun ke atas, RM1,000 satu tahun kita beri kepada rakyat di bawah. Najib nak beri bonus RM500, Pakatan Rakyat menang, kita beri balik subsidi rakyat 4 bilion. Harga gula jatuh, harga beras jatuh, harga barangan rakyat jatuh. Itu cara dia, Najib. Sebab tu, saudara, bila Ketua Audit Negara keluarkan kepincangan, yang keluar di TV3 apa, saudara? Kerajaan Selangor dan Kelantan diminta berbelanja secara berhemat. Hak tu yang keluar. 7 kementerian yang tolak duit rakyat, yang
10% jatuh. Betul lah 10% jatuh. 10% jatuh sebab kita beri keperluan air kepada 5 juta rakyat di Selangor. Itulah sebab jatuh Najib oi. Dia kata Kelantan berhematlah sikit berbelanja. Saudara, hutang Kelantan di zaman pemerintahan UMNO 700 juta saudara. Sampai kat Tuan Guru Ning Abdul Aziz dah tinggal 70 juta untuk kita selesaikan saudara. Nak harap kerajaan pusat lagi 5 tahun saudara, Malaysia diisytihad negara bankrupt keseluruhan. Pada negara kita nak pilih lagi Kedah ni saudara. Sekali balik tidur. Ini saudara. Sebab itu saudara, besok pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat akan pergi melawat ladang besar milik Shahrizad Jalil. Betul. Tak tahu selama ni dia yang jaga lembu Malaysia ke? Takut jampul tu ada. Ini saudara, berapa kos kerajaan beri? 250 juta. Ini soal apa saudara? Rakyat jangan buka peti air, rakyat jangan buka TV, rakyat jangan mandi, rakyat jangan minum, dia menterkedalah tiap-tiap hari. Ini pemimpin apa? Terbaru, sebuah akhbar luar negara melaporkan anak Najib yang bakal berkahwin 11 hari bulan 11 2011 di Mekah telah membelanjakan 180,000 duit yang kita tak tahu sumbernya dari mana di luar negara. Itu pun keluar TV, belilah barangan buatan Malaysia. Rosmah saudara baru beli kalung permata. Tak cukup cincin ku sarungkan rantai kata Najib. Harga berapa saudara? 450,000. Yang cincin tu kita tahulah dia menabung yang rantai. Ini sebab tu kita cakap, bila merdeka hari tu Najib terbang ke Perth, Australia. Naik kapal terbang, ada lambang satu Malaysia. Apa nama kapal terbang saudara? Romeo November 1. Najib Romeo saudara. Dan kalau Najib Romeo semua tak gamak saya nak kata saudara. Berapa kos belanja saudara? 1.9 juta. Duit siapa? Duit rakyat. Program apa? Program peribadi. Tak sentuh hal rakyat Malaysia. Najib terbang ke Kazakhstan bertemu besannya saudara. Belanja, memakan belanja 1 juta ringgit saudara. Hak tu peribadi. Keluarga dia tak kena-mengena dengan rakyat. Tapi ambil duit rakyat, rakyat percayalah ekonomi negara sedang dipacu dalam keadaan yang cemerlang, gemilang dan temberang. Rakyat pun inilah Perdana Menteriku dulu, kini dan selama-lamanya. Turun Perak, orang Perak susah. Wahai Perdana Menteri itu. Saudara, cukuplah saudara. Masanya sudah sampai saudara. Bila kita bercakap soal pemimpin UMNO, apa lagi yang tinggal? Rasuah nombor 1. Yang terbaru Bapak Rasuah. Kenal ke? Nama Isa Samad. Dia panggil satu meeting koperasi Felda. Dia dah lah dia panggil. Orang dah duduk, dia pun angkat tangan. Saya mencadangkan kita melantik pengurusi koperasi yang baru. Selang berapa saat dia angkat tangan. Saya luluskan cadangan itu. Kemudian dia angkat tangan lagi. Saya mencadangkan saya lah dilantik sebagai pengurusi koperasi yang baru. Kemudian dia angkat tangan lagi, lulus tanpa bangkangan. Hak tu pun Menteri UMNO kata tak salah. Sedangkan penyandang jawatan tersebut saudara pergi ke Mekah menunaikan umrah. UMNO dia pergi ke umrah ke haji ke, kalau dia nak ambil, dia ambil saudara. Sebab tu kita kata mana mentaliti pemimpin UMNO yang ada. Soal mana yang mereka nak jaga? Rakyat mana yang mereka nak jaga? Rakyat harus peka saudara, kita dalam keadaan ekonomi yang semakin terbeban. Ingat, Najib umumkan jika menang PRU 13, GST, Government Service Tax, cukai perkhidmatan akan dijalankan di dalam negara kita saudara.
Apa maknanya saudara? Lepas ni beli apa pun makcik kena tax. Kalau sekarang pergi KFC ada 6%. Sekarang pergi pasar nak beli coki-coki, beli kantong serikat pun kena cukai, saudara. Itu jaminan kekal kerajaan Malaysia. Mereka menang, mereka akan laksanakan GST. Ini satu lagi bebanan yang harus rakyat pikul dalam keadaan yang kita tak mau tapi kita terpaksa, saudara. Sebab tu Najib bimbang. Dia bawa masuk berapa, saudara? Orang muda tolong dengar mana. Menteri Hishamuddin Tun Hussein dedahkan, umumkan kepada rakyat dia akan buka 5 sektor awam termasuk 15 peluang pekerjaan kepada 1.3 juta rakyat asing yang mendaftar dalam program 6P, saudara. Hidup Melayu. Yang tinggal kat Melayu cerita Melayu. Dia nak bawa masuk 1.3. Jumlah pekerja yang tidak bekerja di Malaysia 340,431 orang, saudara. Had ni dia tak jaga, saudara. Dia buka kepada warga asing untuk mendapat tempat di negara kita. Bila mengundi esok, tepuk orang depan. Ni ngapa kita lambat? No ni, panis ni, panis. Saya Bangla juga mari macam UMNO juga mau undi. Ini je. Esok yang pilih kerajaan tu Bangladesh, orang Vietnam, orang Indonesia. Persoalan kita, saudara, kenapa mereka diberi ruang secukup-cukupnya dalam keadaan rakyat ditekan habis-habisan? Ini kita bicara, saudara. Saya bimbang. Tadi teman saya pengurusi Amirah sebut kebimbangan di kalangan orang muda. Jika ini berlaku, saudara, percaya orang muda, selepas ini tak ada lagi tempat untuk kamu menagih kasih kepada kerajaan yang ada. Menagih data ada. Menagih data ada. Tersedik orang keping ni. Ini, saudara. Sebab tu, saudara, saya mengajak semuanya untuk kembali bersatu. Kenyataan terbaru menteri, bukan menteri apa, pengerusi MCA Choi Soy Lek, yang buat sini. Dia kata apa, saudara? Laksana hudud akan menyebabkan ekonomi rakyat India, China dan yang lainnya menghudung sama sekali. Ada dengar Perkasa Bangun Melawan, saudara? Ada dengar pemuda UMNO bangkit melawan? Tak ada, saudara. Sebab bagi Najib, biar nak Anwar dituduh peliwat, tetapi duduk sebelah orang yang membuat CD lucah tu lebih baik. Dia kata dia tuduh orang macam tu, orang macam ni. Dan saat Islam dihina, Islam dihenyak sehabis-habis, dia, saudara, tak dengar suara Jamil Khair, tak dengar suara mufti. Yang tinggal bukan ulama ketuhanan, yang tinggal ulama ketuanan. Ya Tuhan, yes Tuhan. Sampaikan saudara Bob Hotman nak berkongsi cerita pengalaman dia pun diminta sampai dikeluarkan waran tangkap. Kononnya tidak ada tauliah. Kalau nak bicara soal maksiat, soal lucah, tak perlu tauliah, teruskan. Abang Bob kata apa? Dia kata, dulu waktu aku ajak orang semua buat kerosakan, lupa Allah, lalai, tak ada siapa pun nak tangkap aku. Lah ni bila aku ajak manusia, marilah balik ke jalan Islam yang sebenar, aku ditangkap. Hebat negara kita, saudara. Sebab yang tinggal menteri dia ambil 32,000 wang zakat wilayah persekutuan, biayai kos guaman kes kazah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tu yang menteri dia Jamil Khair buat, ambil duit rakyat. Sejak bila Jamil Khair dalam asnaf yang 8? Ada pemimpin UMNO nak tanya. Sebab tu, saudara, baru-baru ni dia buat lagi apa? Himpun cegah murtad, kata dia. Saya jawab mudah. Kalau himpun berjaya buat, ini bermakna kerosakan sistem Islam di dalam kerajaan yang ada dalam tahap yang membimbangkan. Himpun buat pun tak ramai lah, makcik. Adalah dia himpun 1 juta umat yang datang 10,000. Tu pun Ibrahim Ali kata kita dah berjaya menghimpunkan umat Islam. Habis dia cakap hidup Melayu balik. Hari
lagi disebut macam-macam lagi Ibrahim Ali dia. Tak apa, lupa kan. Dia kakak tu dia lompatkan situ. Sebab tu saudara, ini yang nak kita tafsirkan, yang nak kita bicarakan dengan rakyat. Sebab kita melihat isu ini harus disampaikan kepada akar umbi. Jangan lagi dibuka ruang untuk mereka memanipulasi fakta kepada rakyat di bawah. Sebab tu saudara, apa yang kita nak buat ialah mengembalikan hak rakyat kembali kepada rakyat. Tanah Kampung Baru kini telah dibuka saudara. Dibuka di pasaran terbuka. Ini bermakna tanah milik orang-orang Kampung Baru boleh dibeli oleh toke Cina, India dan juga bangsa-bangsa lain. Tidak ada lagi tanah kekal untuk Melayu di Kampung Baru saudara. Yang menentang Pakatan Rakyat yang meluluskan pemimpin-pemimpin UMNO dalam Parlimen Malaysia, mereka bersetuju Kampung Baru buka untuk jualan. Saudara, hak tu yang dia kata hidup Melayu angkat keris tahun sekali. Yang kita pun nak tengoklah, dah tak ada yang Melayu, melainkan yang lebih Melayu, melainkan pemimpin UMNO yang Melayu. Ini saudara. Melayu mana yang dia jaga? Melayu Gopeng dia jaga ke tak? Melayu mana yang dia jaga? Ketua Melayu, Melayu kroni. Yang dia jaga Melayu yang beri kepentingan kembali kepada dia. Sebab tu kita nak minta rakyat lihat perkara ini saudara. Sebab terlalu banyak apa yang nak mereka lakukan yang memperlihatkan rakyat dalam keadaan yang cukup tertekan. Generasi muda, bila ekonomi tak ada, masalah akidah, sosial terkait saudara, hingga menyebabkan baru-baru ini saya bertemu beberapa teman yang minta identiti mereka dirahsiakan, yang mengatakan bahawa bantulah mereka untuk keluar daripada jurang maksiat. Mereka berumur 21 tahun saudara. Terlalu muda makcik untuk memikul bebanan. Bila saya tanya kenapa kamu jadi begitu, kerana kami tak sanggup nak hadapi tekanan bebanan ekonomi negara. Hak ni nak dengar Syarikat jawab saudara. Hak ni nak dengar Zamri jawab. Maka no. Ini saudara. Sebab tu kita minta rakyat bangkit bersama dengan kita, khususnya generasi muda. Jangan lagi kita terpalit dengan kata-kata dan permainan politik nista mereka. Saudara, yakinlah saudara, di hari 13 diambangnya, Najib dalam keadaan cukup tertekan. Pesanan daripada Ahli Hujung Negara Mahathir bin Mohamad. Dia kata, wahai Najib, janganlah buat pilihan raya tahun ni. Sebab kalau buat kalah, kita nak beritahu Tuan Mahathir, kamu buat tahun ni pun kamu tumbang, tahun depan pun rakyat. Jangan selalu yakin. Sebab tu kita nak isytihar malam ni depan masyarakat Gopeng. Pembentangan bajet kita anggap tidak relevan. Malam ini kita isytihar Najib bukan bapak transformasi, tapi Najib bapak bankrupsi Malaysia. Ini saudara, di akhirnya saya mengajak teman-teman muda saya yang ada malam ini, yang belum mendaftar undi daftar, yang nak jadi jentera mari bersama kita. Kita rapatkan sound, kita turun gempur habis-habisan. Orang muda Gopeng bukan beri RM50 cium tangan pemimpin sampai ke kaki. Orang muda Gopeng bukan beri gelanggang futsal selesai masalah. Orang muda Gopeng adalah orang yang akan memastikan UMNO Barisan Nasional tumbang habis-habisan dalam perayaan ini. Boleh tak? InsyaAllah kita bertemu lagi saudara. Kita beri ruang cukupnya kepada pimpinan muda kita selepas ini untuk menyampaikan politik yang ada, iaitu Tuan Haji Muhammad Sabu. Sekian, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.